Tetapi kerajaan itu dinafikan hak mereka memerintah, apatah lagi berhubung dengan dunia luar. Serba-serbi disekat. Kerajaan itu dianggap pengganas. Tidak ada bantuan boleh disalurkan. Mendapat hak sebagai manusia, terutama makanan, semakin sukar. Jauh daripada itu, segala punca makanan seperti tanaman dan ternakan dimusnahkan oleh Israel. Manusia di Gaza sanggup dilihat mati kebuluran. Sekarang masalah yang dihadapi oleh pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan khasnya dari mana-mana badan antarabangsa untuk membantu masyarakat dari Palestin ini adalah untuk memasuki barang-barang ataupun bantuan kemanusiaan ini ke Gaza. Jadi bagaimana Ustaz menghadapi keadaan ini, Ustaz? Ya, itu sebagaimana yang mungkin kita semua dengar bahawa memang makanan dan barang-barang dalam bentuk makanan sukar dimasukkan daripada luar ke dalam Gaza. Kecuali barang-barang yang berbentuk ubat-ubatan. Oleh sebab itu kita cuba memasukkan dalam bentuk wang dan mendapatkan barang-barang itu di sini. Ini adalah pandangan luar gudang aman Palestin di Gaza. Ia antara beberapa gudang antarabangsa yang tersorok bagi menyimpan sebahagian daripada bantuan makanan untuk disalurkan kepada mangsa perang di Jabalia. Keadaan semakin sulit di bumi ini. Mana-mana NGO dan juga pasukan perubatan antarabangsa terpaksa menyorok dan memerlukan khidmat pasukan bulan sabit ataupun pertubuhan dalaman negara itu untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Tidak diketahui siapakah yang ditakuti. Halangan utama, ribuan tan bahan tersebut tersekat di pintu Rafah, pintu yang dikuasai oleh Mesir. Satu lagi jalan adalah melalui Bailaham Israel. Israel akan menggunakan pelbagai permisan dan larangan keras. Kesemuanya dikaitkan dengan senjata dan cukai yang paling tinggi terhadap barangan yang memasuki Gaza. Saya sekarang berada di penempatan Jabaliyah, penempatan yang teruk diserang oleh tentera Israel, dan apa yang anda saksikan sekarang ini, perumahan di kawasan ini ranap oleh peluru-peluru dan roket-roket Israel, dan inilah yang menyebabkan penduduk ini begitu sengsara dan mereka amat memerlukan bantuan masyarakat antarabangsa untuk menyalurkan makanan kerana bekalan makanan sekarang ini terputus. Saya terpaksa menghentikan laporan ketika itu kerana sedih dengan apa yang dikatakan hak asasi manusia di kalangan rakyat Palestin.